Jasad lelaki orang kurang upaya OKU mental yang dilaporkan hilang selepas keluar dari rumah pada hari lalu ditemukan di Batu Kurau tengah hari tadi. Mayat Zakaria Syamsuddin 42 tahun dikesan di sebuah kawasan kebun berhampiran pusat rekreasi dan inap desa. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Sabarok Rozi Nur Ahmad berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung penemuan mayat itu pada jam 12.19 tengah hari tadi. Polis mengesahkan mayat itu individu yang dilaporkan hilang hampir seminggu lalu. Mayat diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Pada 1 Jun, Zakaria dilaporkan hilang selepas keluar dari rumah di Simpang 4 Anak Kurau bersama anak tirinya kira-kira jam 4 petang. Mangsa dipercayai menuju ke kawasan berluka kira-kira 300 meter dari rumah dan dilaporkan hilang daripada pandangan ketika anak tirinya berhenti untuk mengikat tali kasut.